Serius lah multimeter pun ada AI. Padu betul ni. Okay guys, so hari ni aku nak review smart multimeter daripada Habotest. First kali kita kasih pasang bateri dulu. Multimeter ni menggunakan 2 biji bateri 3A. So mudah nak cari bateri kalau bateri dah habis nanti. So apa function AI tadi? Apa yang AI ni boleh buat? So function AI ni kita tak perlu lagi switch mode multimeter ni. Contoh sekarang aku nak test voltage bateri. Sentuh je probe dekat positif dengan negatif bateri, terus dapat bacaan. Nak test voltage AC pun boleh. Cocok je probe dekat live dengan neutral, automatik dapat bacaan. Memang mudah lah guna multimeter daripada Habotest ni. Nak check resistance perintah pun boleh guna multimeter ni. Sentuh je kaki perintang terus dapat bacaan. Nak check continuity pun boleh. Siap ada bunyi buzzer lagi. Green pula jadi color hijau. Padu teruk ni. Yang best multimeter ni dia boleh check diode sekali. Bukan setakat diode je, kapasitor pun boleh check. Tepat pula tu lebih kurang dengan label kapasitor ni. Tak habis dekat situ je. Multimeter ni ada function non contact voltage. Tak payah susah-susah lagi nak cocok probe. Terus boleh tahu plug tu hidup ke tak hidup. Nak buat kerja dalam gelap? Tak ada hal. Kasih on je lampu backlight. Lepas tu multimeter ni siap ada torchlight lagi. Memang senang lah nak check voltage kalau tiba-tiba rumah korang blackout. Sumpah memang function habis multimeter ni. Nak beli multimeter Habotest HT82A ni, tekan je beg kuning dekat bawah. Memang padu habis. Apa tunggu lagi? Tekan beg kuning sekarang.